رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدين آمين. Yang ketiganya, di dalam hati mereka itu sama ada mereka ada menyimpan harta atau tidak. Hati mereka tetap bersih daripada yang lain selain berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata tanpa ada was-was syaitan dan perkataan makhluk yang menakutkan mereka akibat kurangnya rezeki atau hilang. Mereka tetap menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang disuruhnya dan meninggalkan apa yang menjadi kemurkaannya. Malahan mereka tiada tadbir dan ikhtiar apabila bersama dengan Allah Ta'ala, dan memadailah mereka dengan tadbir dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu jadilah badan mereka senang lenang serta memperolehi kelazatan lantaran menyerahkan nafsunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Taala meninggikan dan menaikkan martabat, pangkat dan darajat mereka sehingga sempurna nur mereka, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna min. Kita masih lagi dalam menyambung tajuk keadaan orang yang menyimpan harta dan menafkahkan, maka berbagi oleh syarak beberapa peringkat. Ada yang dicela, ada yang dipuji, maka dibagikan beberapa pembahagian. Di pembahagian yang ketiga, yang kedua dulu, orang yang menyimpan harta bukan kerana bakhil, ya, dan bukan kerana megah kepada harta, tapi mereka menyimpan kerana nafsu mereka tidak tetap. Dia bukan bakhil, dan bukan simpan tu nak tunjuk orang, nak bermegah-megah tak pasal-pasal. Ada juga jenis orang kumpul harta nak megah dengan orang, dia ingat orang heran dengan harta dia, kan? Ada juga dia syok tak pasal-pasal, bodoh ni. Yang sini pula bukan, tapi ada menyimpan tu kerana nafsu dia yang tidak tetap lagi, mana nafsu dia belum kuat, sering dia berubah-ubah. Takut dia difakir sebab dia belum makrifat sebenar dengan Tuhan dia. Jadi dia tu kekurangan, iman dia tak kuat. Kalau iman dia kuat, dia masuk dalam hadis Nabi tu, al-mu'min qawi khair indallah min mu'minal mu'min dhaif wa bi kulli khair. Mana orang mukmin yang kuat keimanan dia itu lebih baik daripada orang mukmin yang dhaif. Yang tadi sebab kedhaifan dia, ya, takut simpan-simpan besok jadi fakir gitu, yang tu bukan sebab dia bakhil lah,
Kalau minta dia bagi. Golongan yang ketiga pula sini, dalam hati mereka sama ada mereka ada menyimpan atau tidak. Hati mereka tetap bersih daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini maknanya golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada harta dekat dia, tak ada pun tak ada hal bagi dia. Duit ada di sisi dia, duit tak ada pun tak ada hal. Ya, maknanya dia tidak mengganggu rohani dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat macam para sahabat. Dia ada yang kaya-kaya, lebih kaya daripada kita pun ada. Jadi oleh kerana kekuatan iman, kekuatan makrifat dan kekuatan terang nur makrifat pengenalan dia dengan Tuhan, maka ada harta dengan tak ada bagi dia serupa. Wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ya, ada dengan tak ada serupa. Ada dia tak berpegang dengan harta, tak ada pun dia tak berpegang. Yang dia berpegang hanya kepada Allah Ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat orang mukmin, hanya kepada Allah saja mereka bergantung, berpegang, sebab mereka mengenali Tuhan. Berbanding dengan yang si buta yang tak kenal Tuhan, maka dia bergantunglah dengan harta dia. Ya, dia bergantunglah dengan diri dia. Dia bergantunglah dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Ya, ini panggil tak kenal. Maka orang yang sedemikian telah disindir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sindiran yang tajam dalam suratul Ankabut. Masalul ladzina takhizu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perbandingan dan perumpamaan orang yang mengambil selain Allah, yakni makhluk, sama ada diri dia sendiri, orang lain ke apa tak kira lah, sebagai tempat dia bersandar. Dia tak kenal Tuhan, dia buta, jadi dia tergaba-gaba, dia pegangnya makhluk sama, kita taraf sama. Maka Tuhan sindir dia kamasalil ankabut. Orang ini macam laba-laba. Ittakhazat baita, ya, dia pun buat rumah dia, rumah laba-laba kan, dengan tujuan apa? Nak mendapat perlindungan. Kononnya rumah dia dapat lindung. Dia buat, kalau kita tengok di hutan sangatlah laba, hujan datang dia basah lah, basah. Rumah laba-laba mana ada atap kan. Kemudian kalau panas pun dia kering, dia panas. Jadi maksud dia apa? Penyandaran itu adalah tidak benar. Ittakhazat baita. Kemudian Allah Ta'ala sendiri dedahkan, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Serapuh-rapuh rumah ialah rumah labah-labah. Lau kanu ya'lamun, kalau mu faham. Orang kalau nak gubur rumah labah-labah, tak payah panggil orang, ambil penyapu je sekali habis tu. Dia terik sekali habis rumah labah-labah. Bermaknanya begitulah hina orang yang menggantungkan diri lain dari Tuhan, ya, dengan sebab dia tak kenal, dan kebodohan dan kejahilan dia dengan Allah. Maka dia perasan macam dia tu boleh beri berkah, dia perasan macam makhluk ni boleh memberi dan menyekat. Sebab tu wirid orang tua-tua kita selalu dibawa, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. La mani', tak ada orang boleh blok kalau Tuhan bagi, dan tak ada orang boleh bagi kalau Tuhan blok. Dah habis cukup, ya. Cuma yang kita buat lebih kurang ni zahir tu, bukan kita hakikat. Tuhan dah set azali ni, digerak ni insan tu begini-begini bagi menjadi sebab untuk dia mendapat kurnia Tuhan sedikit banyak tu saja. Maka pandang dia, tak pandang diri dia, habis dia terhijab dan jauh tersesat dari jalan Tuhan. Jadi yang ketiga ni yang cantik. Mereka ni ada harta banyak pun tak apa, tak ada pun tak ada hal lagi, sebab hati dia tidak bergantung, melainkan berhadap benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemilik segala-galanya, ya.
tanpa ada waswas syaitan. Syaitan selalu bisik kan? Apa bisikan syaitan? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan sentiasa membisikkan kamu dengan kesusahan, fakir. Kau tanya besok apa kau nak makan, apa kau nak makan. Itu bisikan syaitan. Siapa yang ikut, maka dia pun jadi pengikut syaitan. Ya. Sebab tu kita kena terajangkan. Kita kena tendang terajangkan bisikan syaitan yang menyesatkan, yang membodohkan insan. Ya. Rezeki itu malaikat pun kena haramkan. Ya. Malaikat maut kena haram dengan Allah Ta'ala. Apa diharamkan? Itu dalam hadis. Diharamkan malakul maut mengambil nyawa seseorang sekiranya ada barang sebutir lagi rezeki yang telah ditentukan oleh Allah pada azal belum lagi dimakan. Tengok tu, betapa kuat ni jaminan rezeki. Lebih kuat lagi jadi ajal lagi. Tapi oleh kerana kekuatan iman dia tak kuat, ya, maka syaitan bisik, asud wahwa, akhir dia terbalik. Bila dia terbalik, ya, dia tak yakin dengan rezeki Tuhan. Awal-awal kehinaan dia besok, dia masuk di dalam kubur, jasad dia akan dipusingkan. Jasad dia tak dibenarkan menghadap kiblat. Ya, itu berlaku pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami zaman dia. 1000 orang yang ditanam menghadap kiblat. Sebab itu syariat wajibkan menghadap kiblat. Bila seorang pencuri kain kapan, kerja dia curi kain kapan, orang mati dah balik tanam, digali kubur, dia ambil kain kapan baru. Jadi 1000 orang tu yang kekal betul menghadap kiblat seorang. 999 orang semua dah terbalik-balik. Dia menghadap kiblat, Tuhan balik ke muka dia. Sebab apa? Dia tanya Syekh Abu Yazid, pencuri dia pun takut dan akhir dia bertobat. Itulah dia kata orang yang tidak ada keyakinan qalbi dia tentang rezeki. Dia makan tu rezeki siapa? Allah Ta'ala. Tapi tak nampak dia. Aku ni besok ada tak? Ada tidak? Benda dah siap dah. Ya, benda dah siap rezeki. Bukan baru datang, ya. Kalau kita iktikad, kita cari datang baru rezeki kita usaha ni, baru Tuhan tentukan. Oh, boleh dia kufur ni. Tuhan dah siap azan lagi. Kita belum ada, dah siap benda tu. Dan Allah Ta'ala siapkan set dengan kelakuan cara dia dapat. Orang ni dapat untung satu hari 2,000 niaga. Tuan dah set dah dia tu. Pagi ni dia pergi sana, tuan gerakkan usaha, bawa barang, jual sana, tolak sini apa semua. Last kali tu 2,000 dia dapat. Dah siap. Ya, bukan mana kata tuan siap 2,000. Okey. Kita pula tukang ijaz. Kita usaha kita ni, usaha kita lah. Nak menyamakan dengan 2,000. Itu syirik dalam dekat itu. Kau dengan Tuhan sama pula. Siapa engkau? Ya, benda tu dah siap. Ya, sebelum kita ada dah siap. Dan perjalanan kita, gerak-geri kita semua Tuhan dah set. Kalau tak nampak ni juga memang sehabis butalah mata hati dia. Bila butanya mata hati, dia menjadi mangsa kepada makhluk yang terjahat, iaitulah syaitan laknatullah. Ya. Sebab tu kita kena yakin, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi yang berakal atau tidak, rezeki semua dah siap. Ya, kalau tak faham tu juga, mana berat lagi lah, jauh lagi dengan Tuhan, sesat dia makna. Dia mensyirikkan Tuhan dalam rezeki banyak. Dan Tuhan bagi rezeki je lah, tapi kita mesti usaha. Kalau kita tak usaha, mana boleh dapat? Hoi. Kalau kita tak usaha, mana boleh dapat? Mana usaha dia dengan Tuhan sama taraf. Mana kalau dia tak usaha, Allah Ta'ala tak boleh bagi rezeki. Lemahlah Tuhan. Kau usaha ke tak usaha, kau Tuhan nak bagi bila-bila boleh. Tapi Allah jadikan negeri ni sebab Allah gerakkan kita usaha, Allah gerakkan akal kita memikir, Allah gerakkan rancangan kita. Semua tu dia yang gerakkan. Kul kullum min indillah. Semua tu datang dari Allah. Itulah Tuhan. Kalau ada benda berlaku keluar dari tadbir Tuhan, kita rancang tak masuk dalam tadbir Tuhan, kita usaha tak masuk tadbir Tuhan, batal makna ketuhanan. Makna ketuhanan ialah iftikaru kullu ma siwa ilai. Berhajat semua, terikat semua kepada Allah Ta'ala. Itu perlunya disuruh kita awal-awal mengenal Tuhan. Awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal yang wajib bagi insan mengenal Tuhan, supaya dia kenal siapa dia, siapa Tuhan. Ya, dalam hadis awaludin ma'rifatullah.
Dalam Quran Allah Ta'ala kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau dia betul memahami makna la ilaha illallah, dia terang memandang perbuatan semua ni hakikat dahsyat, ya. Yang kita usaha tu pun dia yang siap kan, bukan kita usaha, tu kita punya. Tuhan takdir, tu Tuhan punya. Jadi kita dengan Tuhan, wah, ada bagi-bagi, tak ada. Mana ada. Yang kita usaha tu, yang usaha kita pun makhluk dia juga. Usaha makhluk Allah Ta'ala, ikhtiar tu makhluk Allah Ta'ala, kita pun makhluk Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala ahad, qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala tu ahad, kana Allah wala syai'a ma'ahu. Telah ada Allah Ta'ala pada azal sedia kala, seorang tak ada ketiga. Wala syai'a ma'ahu, dan tak ada seorang pun ketiga itu. Dia mentadbir siap semua sekali, ya. Jadilah badan mereka itu senang lenang serta memperoleh kelazatan lantaran menyerahkan nafsunya kepada Ta'ala. Ya, sebab dalam hikam dia kata arih nafsak minat tadbir. Arih mana rehatkan diri kamu. Dia bertadbir, semua dah siap. Jadi maknanya orang yang beriman, orang yang tenang jiwanya dalam semua keadaan. Sebab dia dah tahu, dah siap, apa lagi. Cuma kita disuruh zahir saja melakukan usaha ikhtiar. Maka usaha ikhtiar sebenarnya Tuhan dah set. Jadi berlakulah hakikat dan syariat sekali. Ya, itu saja. Dan kembali kepada dia balik. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala meninggikan atau menaikkan pangkat dan darajat mereka hingga sempurna nur mereka itu. Nurul ma'rifah, nurul iman, cantik, ya. Dengan sebab mereka duduk pada tempat yang sebenar, iaitulah dapat membezakan antara makhluk dengan Tuhan, ya. Dia kenal Tuhan dengan sebenar kenal, lalu dia keluar daripada diri dia, ya. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau akan sampai kepada Tuhan. Kesampaian kepada makrifat yang sebenar-benar berhasil daripada bila manusia mengenali hakikat dia tiada pada hakikat. Ya, sebab tu dia keluar la haula wala quwata illa billah. Itulah pintu keluar. Pintu keluar daripada diri ialah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, ya, tu Nabi kan tu. Illa billah, melainkan semua tu dengan Allah Ta'ala. Quran sebut wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita iz ramaita, bukan engkau yang melontar pada hakikatnya ketika engkau melontar. Dalam peperangan tu Nabi ambil pasir balik kan. Habis pasir masuk muka-muka, musuh-musuh melaum dan bongkau dia lagi. Bukan kau yang melontar hakikat, walakinnallaha rama. Allah Ta'ala yang melontar. Siapa yang makrifat dan mengenali makna ketuhanan, nampak benda tu jelas terang, ya. Melainkan mereka yang tak mengenali Tuhan, dia nampak mana terpinga-pinga, tak nampak pun Tuhan. Kalau nampak Tuhan tu patung, bukan Tuhan, ya. Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di dunia ini sebab dia dah blok. Tuhan dah blok. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Engkau tidak dapat melihat aku, tapi aku yang melihat kamu. Itu maknanya standard dunia. Sebab apa? Nikmat sebenar itulah dia, tak ada dalam dunia. Nikmat itu ada dalam akhirat. Wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya. Ia melihat dengan cara yang layak, tetap dasar dia laisa kamitslihi syai'. Baik, itu nikmat paling besar di akhirat, ya, ar-ru'yah. Sebab bila dapat nikmat tu, Tuhan tanya bagi syurga nak lagi, dia kata tak nak. Sebelum tu Tuhan bagi, wah, dia pun rasa hebat, nikmat syurga kan. Tapi Tuhan tunjuk lain, dia nak lagi. Begitulah berkali-kali, akhirnya
dah bersyarat pun dia nak juga. Bila tuan buka saja hijab, maka lepas tu tuan tanya nak lagi ke, dia tak nak. Mana nikmat paling atammun ni'am, setinggi-tinggi, semulia-mulia, sesempurna nikmat ialah bila dibuka hamba dengan Tuhannya. Ya, itu nikmat paling besar. Jadi dunia benda tu tak ada. Menandakan itulah. Ya, maknanya lekehnya dunia ni, itu benda tak ada, tak diletakkan. Tuan letakkan di sana. Itu nikmat yang paling besar, yang paling hebat. Jadi kita kena jaga. Baik. Sekarang semua benda tu berlaku atas dunia ni. Tuan tunjuk pada kita supaya mengenali dia. Ada benda kita nampak sebab dia, ada benda kita tak nampak sebab dia. Kalau dulu orang main layang-layang kan, layang-layang tu terbang, nampak sebab dia alaqah dia, tali. Nampak tak? Nampak. Sekarang ada tali, ya, remote control dia. Kapal terbang boleh terbang, dia kontrol. Sampai kapal laut pun sekarang dia kontrol lagi darat dia. Sekarang nak tanya, nampak tak sebab kontrol alaqah dia? Tak nampak. Kita tekan di sini, di sana bergerak. Ya, kita tekan kat sini button, kita punya lock kunci kita tu terbuka. Ya. Dan lebih besar lagi banyak alat canggih sekarang kita tengok manusia buat. Kita tekan kat sini, kita punya handphone dekat Saudi sana sahabat kita boleh dapat, dekat England dapat, kan? Kalau Malaysia dekat apa dia, Sabah, Sarawak dan sebagainya lah. Dekat sikit dalam Melaka, kita tekan kat kampung sini, ya. Dekat Alu Gajah sana dapat, kan? Dekat Negeri Sembilan dapat, ya. Nampak ke huruf yang tuan tekan-tekan dekat apa, handphone tu? Nampak ke? Tekan tak di jalan, ni elak. Dia dalam pokok kelapa dia elak, dia masuk dalam handphone kawan. Nampak ke? Kita tekan kat sini, sana dapat. Mana? Tak ada. Kita boleh nafikan, ya. Mana ada awak kontak saya tak nampak pun nombor awak terbang masuk handphone saya. Ya, ini tak betul sebab saya tak nampak. Bodoh engkau ni. Kalau rekaan manusia yang hina, yang fakir, yang daif, yang jahil macam tu, maka nak banding dengan Tuhan. Ya, apa yang kita buat, kita gerak tu hakikat dari dia. Sila nampak dengan makrifat yang sebenar, baru dia akan nampak. Dia nampak baru dia tahu, ya, betapa hebatnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Habis tu. Jadi bila dia tahu dan sebenar, Tuhan buka hijab kalbi dia, dia terang nur makrifat, maka tenanglah jiwanya. Arih nafsat minat tadbir. Rehatkan diri kamu daripada tadbir. Ini pun satu masalah juga, kena faham kalam-kalam dia orang. Kalau macam itu tak ayat tadbir, sedangkan dalam hadis Nabi suruh tadbir. At-tadbir nisful ma'isyah. Pentadbiran setengah daripada kehidupan. Jadi ulama kata maksud tu kena faham. Bukan maksud tak tadbir duduk begitu, bukan. Sayyidina Umar kata aku cukup menyampah tengok pemuda yang malas bekerja, penganggur. Kerja tak ada, duduk dia, aku menyampah tengok, kata Sayyidina Umar. Ya, tapi Sayyidina Umar lah orang yang paling kuat berpegang dengan Tuhannya, sehingga lorong di jalan iblis lawan di jalan. Ya, maksud dia kita kena faham. Maksud buang tadbir, jangan pegang tadbir, maksudnya apa? Tidak ada tadbir, maksud jangan kita berpegang, bersandar kepada tadbir. Tadbir usaha ikhtiar buat, pegang jangan. Sebab keputusan bukan di tangan kita. Berapa banyak usaha hebat kita ingat dapat, rupa sebaliknya berlaku. Dan berapa banyak kadang-kadang benda tu kita terperanjat, kita buat lebih kurang tapi dapat. Ya, sengaja Tuhan jadikan nak suruh kita tengok yang memberi al-mu'ti huwallah. Yang memberi ialah Allah, bukan kita. Kita hanya digerakkan oleh Allah. Dah ada dalam program azali tuan-tuan ni. Habis tu. Maka sabda Rasulullah SAW, sab'una alfan, 70,000 min ummati, daripada umatku, yadkhulunal jannah, masuk mereka itu dalam syurga, bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Ta'ala jadikan kita dari golongan yang tersebut, ya, masuk tanpa hisab. Dengan sebab apa tu? Dengan sebab mereka ini duduk dalam taraf makrifat yang paling tinggi dengan Tuhannya.
sehingga kelalaian tidak dapat tembus dalam iman dan marifatnya. Kerja-kerja syaitan dan nafsu nak melalaikan dia tak dapat, sebab dia sentiasa hadir dengan Tuhannya, sentiasa memandang kebesaran dan keagungan Tuhannya. Dia tidak dilalaikan, dia tidak dapat dikalahkan oleh kelalaian. Bagaimana mereka boleh dihisap padahal mereka tidak memiliki apa-apa? Dan bagaimana pula mereka ditanya tentang perbuatan mereka sedangkan mereka melihat tidak ada suatu pun perbuatan yang ada pada mereka? Cantik uraian kan? Orang yang nak dihisap ialah orang yang memiliki. Dia rasa dia ada barang tu, ada barang ni, maka tuan tanya dia, kau ambil mana? Tapi bagi orang yang tak ada merasa memilih, dia rasa semua hak Tuhan bukan saya punya, nak hisap pun. Ya. Faham ya? Bagaimana boleh dihisap padahal mereka tidak memiliki? Kita dihisap sebab kita rasa kita memilih. Maka tuan tanyalah. Kalau kita sendiri tak merasa sebab difanakkan makrifat dia, dia tak rasa memilih, yang dia rasa memilih sebenarnya Allah. Ya. Bagaimana pula ditanya tentang perbuatan mereka? Dan mereka karam. Dan orang duduk taraf ni memang dia berazat dengan Tuhan, dia tak buat maksiat dan dia seronok. Bila keseronokan dengan Tuhan didapat, dia tidak akan mengerjakan mungkar maksiat, iaitulah kesedapan nafsu yang hina. Dia mendapat kesedapan, sedap sama sedap, lazat sama lazat, enak sama enak, tapi lain cara. Dia mendapat kelazatan dengan Tuhan. Yang ni dapat kelazatan dengan nafsu. Kan jauh tinggi tu. Kita nak yang mana? Nak berlazat dengan botol arak. Ya, orang ambil lazat botol arak, dia berjoget ramai-ramai, dia terbagi yang jorang gila. Ya, dengan orang yang Tuhan beri kelazatan menghadap Allah, mengalir air matanya, syahdu lazat. Mana kita nak? Ya. Ni dia mandi ramai-ramai, dia kelinjang di hantar betina, lepas tu botol arak pasal-pasal faham kan. Itu kehinaan. Dia mengambil kesedapan dengan kesedapan yang tidak ada nilaian dan pengiktirafan sebenar. Ya, rosak. Yang ini mengambil kesedapan dengan Tuhan. Sedangkan mereka melihat tidak ada suatu pun perbuatan yang ada pada mereka bagi mereka itu. Mana mereka fana. Dia tak nampak perbuatan, semua dia nampak afal Tuhan. Di dalam dia berbuat, dia bergerak, dia memandang semua perbuatan Allah. Maka hatinya terang dengan nur makrifat, merasakan kebesaran Tuhan. Dengan orang yang tadi, dia tak nampak perbuatan Tuhan, dia nampak diri dia, saya. Maka dia terpengaruh dengan nafsu. Maka nafsu membawa dia kepada maksiat dan mungkar. Itu beza. Ya. Sesuatu karamkan diri dengan Tuhan. Dia belazat dengan Tuhan, dia akan dapat rahsia kehaibatan disediakan Ta'ala. Kalau tidak, maka dia akan dihanyutkan oleh benda yang menghanyut, iaitu nafsu dan syaitan, dunia dan sebagainya. Cuma yang dihisap ialah orang yang mengaku mempunyai hak milik sendiri. Ya. Kalau orang tanya, bukan hak saya, orang pun tak tanya dah. Macam punya, ni saya punya. Orang tanya, kenapa orang tanya? Kenapa orang tanya? Kenapa engkau tak jaga? Kenapa engkau tak tambat sampai habis 50 ekor lembu ni masuk kawasan orang, habis tanaman-tanaman dibinasakan? Dia tak jaga, dia punya. Tapi kalau orang tanya, ni siapa punya lembu ni? Dia tak tahu, bukan saya punya. Ada orang nak tanya lagi? Orang tanya tak? Lembu ni siapa punya? Ini bukan saya punya. Kenapa engkau tak jaga? Kenapa kau tak buat kandang? Kita macam, kau gila ke? Aku bukan akunya orang kandang. Ya, kalau dia kata ya saya punya, kenapa kau tak jaga? Kenapa kau tak buat kandang? Kau bela habis tanaman orang dibinasa. Faham tak? Jadi bila kita rasa kita punya je, Tuhan akan tanya dah. Tapi bila orang yang merasa dia punya, dia akan rosak. Sebab bila rasa dia dikawal oleh nafsu, dia buat ikut nafsu. Itu yang rosak. Tapi orang yang fana, dia tak rasa dia punya. Bahkan yang dia rasa semua Allah punya, kebesaran Allah. Maka bila dia rasa kebesaran Tuhan, dia berlazat dengan Tuhan, memandang kehebatan Tuhan. Bila dia nak buat maksiat, dia tak buat maksiat.
La yazni zani wa huwa mu'min. Takkan buat maksiat zina tu ketiga dia iman tu mengontrol dia, marifat tu mengontrol. Tapi bila benda tu lemah dia, mulalah dia kurang, syaitan tindih dia. Itu wajib kita memantau supaya keimanan kita sentiasa cantik. Cuma yang dihisap ialah orang yang mengaku mempunyai hak milik sendiri. Lebih-lebih lagi orang yang lalai, dia mengaku, lepas tu dia lalai pula. Dan pengakuan perbuatan mereka bersama dengan Allah Ta'ala akan ditanya nanti. Ya, Tuhan buat pun, dia pun rasa dia buat, padahal hakikat bukan dia. Jadi maknanya apa? Pengakuan yang salah, maklumat yang tak betul. Ya. Orang kalau palsukan maklumat, kena tak? Kena. Kena denda berat kan, maklumat dia palsukan. Dia kata begini-gini, padahal tak betul. Dia kata resin dia punya rotek, rupanya pakai rotek lain. Rotek bawah tanah. Macam tu kalau JPJ kita banyak penipuan berlaku. Mana penipuan maklumat. Jadi maknanya hakikat lain. Rupa benda sebenar macam kita lah. Kita mempalsukan marifat sebenar. Sebenarnya apa punya hakikat fa'il huwa Allah. Tiba-tiba kita palsu, kita nampak kita pula. Faham ni? Jadi berkata orang arif, apakah anda menyangka anda boleh masuk menghadap hadrat Allah, mana hadrat makrifat yang sempurna, sedang sesuatu pekerjaan dunia di belakang anda berteriak memanggil supaya anda berhadap dengannya. Ya, kita nak masuk hadrat Tuhan. Kaifa an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatakhar min janabati ghafalati. Macam mana kau nak masuk hadrat Tuhan sedang kau tak menyucikan diri daripada janabah kelalaian. Jadi kelalaian itu satu kekotoran janabah. Sebagaimana orang tak boleh duduk dalam masjid dalam keadaan dia berhadap besar. Dia boleh melintas, dia duduk tamak ninah. Dalam hukum fiqah kita diharamkan sebab dia belum mandi hadas. Ya, kalau wudu makruh. Orang masuk masjid tak ada wudu, makruh. Sebab apa? Sebab dia tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Adapun orang yang hadap besar tak boleh. Sebab dia dalam keadaan junub. Begitulah orang yang kalbi dia masih berjunub. Junub dia apa sih? Junub batin. Itulah ghaflah, kelalaian. Maka mana boleh dia masuk? Lepas tu dia kena bersihkan daripada unsur-unsur ghaflah, kelalaian yang dibangsakan pada khalqiyah, pada makhluk. Allah. Dan satu lagi ayat diambil di sini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak memberi manfaat harta benda dan tidak pula anak-anak yang diorang kumpulkan. Ya, banyak atas dunia ni berbangga dengan harta, seronok dengan harta, bukan seronok dengan Tuhan ni. Benda tu nak ditinggal dengan anak penak pun tinggal. Kecuali orang yang datang ke hadirat Allah dengan hati yang suci bersih, ya, terselamat dari kejahatan. Jadi yang selamat mesti datang menghadap biqalbin salim, bukan biqalbin marid. Qalbin marid manakah hati yang sakit. Hati yang sakit apa? Hati yang tidak lepas daripada dibelenggu oleh dibelenggu dan dikontrol oleh kuman-kuman nafsu. Ya, kuman nafsu dikontrol dan kuman dunia dikontrol. Dalam berkuman dia ada apa? Jangkitan kuman. Maka tak sihat lah kan. Batulah muntah itu sebab ada jangkitan kuman. Jadi kena bersihkan kuman tu biar dia sihat. Tu kuman zahir, ini kuman batin. Kuman batin ialah makhluk. Qalbi kita bila kita ikat dengan makhluk habis. Qalbi kena mu'allaq billah, gantung dengan Tuhan. Jasad kita dengan makhluk tak apa. Rohani jangan. Rohani tu nak bawa ke Tuhan. Kalau kita tambat dengan makhluk habis, menyebabkan rosak makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Jadi hati yang suci itu apa? Hati yang sejahtera. Apa makna sejahtera? Hati yang tidak ditawan, tidak diikat. Sebab itu di antara dalam perjalanan suluk, dia akan dapat bantuan warid, dipanggil aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min rikil asar. Tuhan hantarkan warid nur dalam kalbi dia sehingga dia rasa apa? Lepas daripada diikat. Ya, dulu dia rasa terikat dan terikat sini nampak ni kan habis hilang. Yang dia rasa terikat dia dengan Allah saja. Situ dia punya nikmat besar dia akan dapat. Maka itu dipanggil qalbin salim, hati yang sejahtera yang tidak ditawan oleh nafsu, tidak ditawan oleh ghafalat dan khatarat dan kelalaian.
Jadi hati yang bersih, yang tidak suka kepada sesuatu kecuali ia suka kepada Allah. Itu bahasa surah tu, bi falyafrahu, dengan aku saja kamu kena gembira. Ya, maka kita kena cari jalan macam mana, cara mana, dan berjuang sampai kita dapat rasa seronok dengan Tuhan. Malang dan rugi orang yang tak dapat selama hidup dunia, dia tak ada seronok mesra, ya, dengan Tuhan. Dia tak dapat, dia mesra dengan apa? Dengan makhluk, maka rugilah. Ya, rugi. Dia pergi ke istana, orang duduk dapat menghadap tuanku bermesra di sana, balik dapat projek. Yang dia pergi istana, tak masuk istana, dia duduk berbual dengan jaga. Orang balik, dia pun balik lah. Kau pergi sana, pergi, apa kau dapat? Tak ada apa, aku berbual dengan jaga. Bodoh lah. Ya, kita duduk atas dunia, kita layan makhluk, pergi dengan dia. Ya, cari jalan untuk sampai makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka kalau dapat dengan dia, balik esok sejahtera, selamat. Itu dia. Sedang mereka berada pada hadrat Allah Rabbul Alamin. Jika mereka menyimpan, berarti mereka tidak berpegang dengan apa yang disimpannya itu. Sebaliknya, jika mereka tidak menyimpan harta benda, berarti mereka percaya dengan Allah Ta'ala dan tawakal padanya. Ya, kalau dia menyimpan pun ada, tapi simpanan dia bukan dia pegang benda tu. Itu bezanya. Sebab apa? Qalbin salim, itu penting. Hati dah sejahtera. Waktu suruh kita tarbiyah qalbi, ilmu qalbi penting. Proses suluk membersihkan qalbi. Sebab qalbi bila cantik, maka semua tu akan cantik. Itu di antara lah. Kemudian huraian panjang bawah lagi. Kemudian yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma ighfir lana ya Rabbana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.